Ahem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejam celik, dah tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan. Sudah tentulah kan, apabila kita nak menyambut Ramadan ni, kita nak cari duit lebih. Bila kita nak cari duit lebih, kita pun kerja lebih masa. Separuh tu buat sampai 2-3 kerja dalam satu hari. Kadang-kadang sampai kita terlupa, sedar tak sedar yang kita terabai tentang kesihatan tubuh badan kita. Duit juga kan. Nak cari duit untuk keluarga, badan mesti sihat. Kadang-kadang kita terasa sengal-sengal badan, lesu, tak bertenaga kan. Nak tidur pun tak berapa nak lena lah kan, orang kata. Tapi duit tetap nak kena cari juga. Kita kena pandai-pandai lah ya untuk jaga kesihatan kita. Sebab antara duit dengan kesihatan, dua-dua penting sebenarnya. Tetapi yang lebih penting lagi kesihatan lah. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak cari duit? Macam mana kita nak kerja? Macam mana kita nak cukupkan keperluan ahli keluarga kita? Justru solusinya ada di sini. Boleh WhatsApp dan tempah sekarang. Kepada sesiapa yang nak berbekam, bolehlah hubungi ataupun WhatsApp terus Cik Oli di nombor 011-5500-6875. InsyaAllah ya, dengan berbekam ni, toksid boleh dikeluarkan dari tubuh badan, peredaran darah pun menjadi lebih baik. InsyaAllah kita akan merasa lebih segar dan bersemangat untuk meneruskan kehidupan ini, insyaAllah. So jangan lupa, kalau tak sempat nak berbekam sebelum Ramadan ni, dibolehkan untuk berbekam semasa kita sedang berpuasa. Bekam tidak membatalkan puasa, insyaAllah asalkan tidak memudaratkan. Okey, semoga anda di luar sana sihat-sihat selalu dan selamat menyambut bulan Ramadan.